Assalamualaikum and good morning. Hari ini aku beri spot lagi lokasi di Taman Tasik Cyberjaya. Siapa yang familiar dengan kawasan ni mesti korang tahu. Ini yang kawasan macam apa yang macam paya bakau, yang banyak pokok simpuk, yang ada keruk kat situ. And sini yang dekat kawasan Bulatan. So I have been walking dah sejam lah. Sejam 6 minit lah. And aku pun tak tahu lah berapa banyak kalori aku dah bakar. So ideally macam biasa nak target 30 minit je. Tapi hari ni terlebih pula. Cumanya korang tengok baju aku cantik tak? Baju ni kalau korang nak tahu, untuk info, baju ni size dia 2XL. 2XL ni. And kalau ikutkan, sebelum ni aku tak boleh pakai dah baju size 2XL. Tapi disebabkan aku dah do this walk journey since April kan, dah banyak bulan, and have been in calorie deficit, and aku jaga makan. So sekarang ni I have lost quite a number of baju punya size lah. Sebelum ni aku memang kena pakai 4XL, 5XL sedap, 4XL tu macam ketat. So sekarang ni aku dah boleh pakai baju 2XL. Cumanya bahagian perut masih ada lah. Tapi gonna take some time lah. Bahu tengok, bahu semua ngam. Bahu semua ngam. So it shows apa yang aku dah buat sebelum ni berkesan. So how to achieve this? How to achieve this is by satu, being calorie deficit, walking. Macam orang yang berat macam aku, I started at 140. I have to do walking saja. Aku tak mampu nak habis walking pun. Dan lagi pemakanan lah. Pemakanan tu penting lah. Tahu apa yang korang makan, and kalau boleh jangan makan malam. And yang paling penting sekali aku nak share hari ni adalah having a good smartwatch. Having a good smartwatch ni, korang boleh tahu berapa kalori yang korang dah bakar apa semua, sebab it comes with an app lah. By having an app ni, korang boleh trace lah. So basically korang boleh trace. Korang tahu, okay. Sebab dekat situ contoh dekat app tu korang boleh set korang punya berat, korang punya tinggi. So dekat situ dia akan check lah. Okay, kau dah buat walking selama 30 minit, let's say 30 minit, and with the, tengok dia ada ni fat burning, aerobic apa semua. Ini yang heart rate monitor lah. So by having this feature apa semua, dia membantu korang untuk monitor you punya body lah, heart rate, BP apa semua. Yang selalu apa yang aku buat selepas aku dapat that data semua, aku akan share to Meta. Aku akan share to Meta AI, dan aku akan minta dia buat analyze. So dekat situ aku akan tahu lah what is my current pace, what I should be doing, what I should be avoiding. Macam Meta akan bagi tahu breakthrough lah. So nanti aku akan letak screenshot sekali yang apa yang Meta bagi tahu lah. So dia akan bagi tahu lah pace ni sesuai untuk lutut. So you're not injuring your knee apa semua. So itu aku boleh kata macam the essential of starting this journey lah. Seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti aku akan share lagi. Balik lah, penat lah. Bye. Jumpa lagi.